Apa-apa pun aku takkan DM korang. Aku takkan chat korang. Good morning traders Malaysia. Aku ada announcement and big surprises untuk next week dan akan datang. Kalau korang nak tahu, standby lah. Ada video-video jahat bakal keluar. So might be korang kena follow aku punya account TikTok yang baru lah. Sebabkan banyak sangat orang-orang yang dengki kan. Disebabkan hari tu masa bulan puasa hari tu, setiap hari live trade. Pagi, petang, siang, malam live trade. Lepas tu konten-konten orang busuk hati. Biasalah dengki kan. Account kena warning mat. Standby. Announcement. Korang jangan salah account pula. Jangan pergi follow fake account lah apalah. Nanti akan ada account yang baru. Aku akan buat video lain. So make sure aku nak bagi awareness dekat korang. Aku tak pelik kalau ada banyak fake account yang lain. Sebabkan aku buat account yang baru. Apa-apa pun aku takkan DM korang. Aku takkan chat korang. So kalau mana-mana account aku yang cuba jadi aku pergi minta buat copy trade lah apalah. Tu semua dusta. Tu semua fake account. Okay, so this is the one and only account aku. Nanti account baru tu pun aku akan update lah kat korang. Assalamualaikum. Ciao.